Balik ke rumah dah jam 12. Ni makan semalam setengah 12 di kantin Haji Ketiga. Dalam Raja Laut. Komplek pertama ada Bandung. Dekat lobi dia tu lah, sama masuk Medan Mara sekarang. Boleh masuk. Inilah komplek Medan Mara dalam ni. Lantai berapa? Dia lantai 1 je. Bawah je. Senang lah. Aku malas, aku dah banyak betul dah. Aku jadi penyumpur dah senang dah. Sikit aja. Sikit aku tak mau, kalau banyak aku mau. Tunggu sini barang tak? Nak turunkan barang sini? Nak turun barang ni? Ya. Turunkan barang sini. Lot 2. Dia tak boleh lama pun. Yelah, bawah ni ada lot dia ni, bawah ni. Masuk dalam. Tak boleh lama berhenti ke? Tak boleh. Dia turunkan barang je. Okey lah. Turun sini dulu lah ni. Turun barang sekejap. Sekejap boleh. Cepat. Kasih banyak ni. Jangan banyak betul berat. Dah pi kan? Ya. Okey. Ya. Komplek Medan Mara. Turun barang. Nih, kawan mama dah nak berpisah. Dah berpisah dengan mama. Habis. Aduh. Ini siapa punya? Tak, tu Mary. Mari punya. Okey. Okey, masih. Okey, baik. InsyaAllah kita jumpa lagi di Bengkalis. Ya, okey. 27 bulan hari haji lah. Ni tingkat 1 ni bawah ni. Bolehlah cari blok dia. Okey, bye. Selamat jalan. Lain kali datang Malaysia lagi. Yes, okey. Jom, kita lanjut. Jom kita lanjut lagi balik rumah. Tak lah, dia buat ni ada blok je. Dia pernah datang sini ke? Oh, benar. Dia pernah. Dia mak dia belum 4 hari di sini. Ha? Dia dari Melaka. Dia kan ada handphone dia telefon je lah. Senang. Orang kerja kerajaan kan pandai. Mama tak ada kerjaan pun pandai kan. Tu Mama tak pandai alamat anak orang. Tak jalan Raja Laut. Jom kita balik lagi. Selesai layan mama punya friend. Apanya friend? Nanti friend apa di kampung dengan Mak Di pula ronda-ronda. Cari kawan-kawan lama tu, ajak main ngopi. Ngopi otak-otak ngobrol-ngobrol. Nak cari di kampung siapa? Si Milantong, si Anda. Tu kawan yang tinggal lagi. Yang Azwar dah meninggal, yang dekat Anuarjo. Di Pagaru yang ada tu tak ada lagi lah, dah meninggal dah. Last betul lah kita jumpa. Apa cita-cita nak jumpa dia, betul dah jumpa dia kan, lepas tu dia meninggal dah. Dia bagi Adam pun dia bagi duit semua. Apa kau orang mau macam mana?